Satu kejutan yang mampu menggoncang seluruh Amerika Syarikat baru sahaja berlaku. Britain, sekutu yang dipercayai selama 70 tahun, telah menikam Amerika dari belakang. Presiden AS telah menghina kapal pengangkut pesawat Britain dan melemparkan bom tarif ke atas Malaysia, memijak-mijak dua sekutu serentak. Sejarah perikatan 70 tahun yang dimeterai dengan darah dan pengorbanan minus 100 prajurit yang terkorban, semuanya telah dicemari. Pada saat yang memalukan itu, Perdana Menteri Britain membuat pilihan yang mengejutkan. Di pentas G7, Perdana Menteri Malaysia dan Perdana Menteri Britain berdiri sebaris dan mengumumkan sebuah perikatan bernilai RM150 bilion. Satu pilihan yang mungkin akan diikuti dengan sekatan kewangan dan tekanan ketenteraan. Namun, Britain tetap memilih untuk berpegang tangan dengan Malaysia. Apakah senjata rahsia Malaysia yang bahkan Amerika tidak mampu miliki? Kini, keseluruhan kisah di sebalik insiden luar biasa ini akan didedahkan. Sebelum kita bermula, sila sokong Malaysia dengan melanggan saluran ini, memberikan like dan tinggalkan komen Malaysia boleh. Adakah anda tahu negara sekutu manakah yang paling dipandang rendah oleh Amerika? Bukan China. Bukan juga Rusia. Sebenarnya, ia adalah saudara sedarah mereka sendiri. Nama saya Sir David Alistair, Setiausaha Tetap Pertahanan Britain. Selama 27 tahun, saya telah berkhidmat di barisan hadapan Perikatan Transatlantik. Dalam tempoh itu, saya fikir saya telah melihat wajah sebenar Amerika yang tidak terkira banyaknya. Namun pada saat saya menonton sidang akhbar Presiden AS pada November 2025, saya sedar, saya sebenarnya tidak tahu apa-apa. Malam itu, di pejabat saya di Kementerian Pertahanan London, saya sedang minum whisky sendirian. Skrin monitor menyiarkan secara langsung dari bilik taklimat Rumah Putih. Presiden AS sedang berdiri di podium. Seorang wartawan dari BBC mengangkat tangan, cuba bertanya tentang masa depan Perikatan AS-UK. Tetapi Presiden itu hanya melambaikan tangannya, memotong soalan itu. Dengan senyuman sinis yang menjadi ciri khasnya, dia berkata, Great Britain, jangan buat lawaklah. Kamu semua hanyalah sebuah muzium gergasi. Negara yang hidup dengan menjual gambar-gambar permaisuri lama, apa hak kamu untuk berada dalam G7? Saya meletakkan gelas whisky saya. Apa yang lelaki ini baru katakan? Wartawan itu cuba membantah, tetapi Presiden tidak mempedulikannya. Malah seolah-olah semakin bersemangat dia mencondongkan badannya ke hadapan dan menyambung. Lagipun, saya dengar kapal pengangkut pesawat kamu rosak lagi. Kenapa tidak jual sahaja kapal tin itu kepada saya? Saya boleh letakkannya di hadapan hotel saya dan jadikan kasino, sesuai sekali. Memanggil kapal yang tidak boleh menerbangkan jet pejuang sebagai kapal perang adalah satu komedi. Ya, komedi. HMS Queen Elizabeth, kebanggaan kami yang menelan belanja 13 bilion pounds dan 8 tahun untuk dibina. Memang ada beberapa masalah awal, tetapi itu adalah masalah yang biasa dialami oleh mana-mana kapal kelas baharu. Menggunakannya sebagai bahan jenaka kasino. Saya mengetap gigi. Tetapi masalah sebenar adalah selepas itu, Presiden itu tiba-tiba menunjukkan jarinya dan menyebut satu angka, 457 orang. Itulah jumlah askar British yang mati di Afghanistan, kan? Jantung saya seakan membeku. Mereka adalah prajurit kami yang menyertai perang Amerika dan mengorbankan nyawa mereka. Presiden itu ketawa sinis. Menumpahkan darah untuk kami. Itu cuma kerana kamu semua terlalu lemah dan mati. Kenapa Amerika perlu membayar pampasan untuk askar yang mati kerana tidak cekap? Tanpa sedar, saya berdiri dan melemparkan gelas whisky ke dinding. Kaca pecah berkecai. Dalam 27 tahun kerjaya diplomatik saya, tidak pernah sekalipun saya hilang pertimbangan. Tetapi malam itu saya hancur sepenuhnya. Namun Presiden itu tidak berhenti di situ. Kali ini, dia menuding jarinya ke arah kamera seolah-olah menikamnya dan menjerit. Kalau kamu tidak puas hati, kenapa tidak kamu semua jana wang seperti Malaysia? Malaysia? Saya terkejut. Presiden itu menyambung dengan angkuh, mereka itu mesin duit. Mesin pencetak wang, sebab itulah saya bertolak ansur dengan mereka. Kamu fikir sinar elektronik dan harimau auto menjana berapa banyak untuk saya? Kamu di Britain ada apa? Kosong. Mesin duit. Kata-kata penghinaan itu menusuk telinga saya. Di mata Presiden itu, Malaysia hanyalah sebuah ATM. Ikatan Perikatan 70 tahun hanyalah penipuan, dilihat sebagai alat untuk menjana wang semata-mata. Presiden itu menghentak podium dengan penumbuknya dan menjerit, jika Malaysia tidak menaikkan bayaran pertahanan untuk tentera AS di sana sebanyak 10 kali ganda, esok saya akan kenakan tarif 100% ke atas sinar elektronik dan harimau auto. Cuba sahaja bertahan kalau kamu mampu. Saya berdiri kaku di tengah-tengah serpihan kaca, merenung skrin. Inilah isi hati sebenar Amerika. Britain adalah muzium yang tidak berguna dan Malaysia adalah mesin untuk diperah wangnya.
Perikatan, ikatan, semuanya adalah penipuan. Pada saat itu, saya teringat akan ayah saya. Ayah adalah seorang veteran darurat Malaya. Pada tahun 1950, sebagai seorang pemuda berusia 22 tahun, ayah dihantar ke tanah yang jauh itu. Dia berjuang di medan perang hutan yang ganas, dalam kelembapan yang melampau dan kehilangan 2 jari kakinya akibat jangkitan parah. Sepanjang hidupnya, dia memakai parut itu seperti lencana kehormatan. Seminggu sebelum ayah meninggal dunia, dia mengatakan sesuatu yang aneh. Pada masa itu, saya tidak faham apa maksudnya. Tetapi malam ini, selepas melihat sidang akhbar yang menjijikkan itu, kata-kata itu tiba-tiba kembali. Saya membuka laci meja dan mengeluarkan perakam kaset lama. Ia adalah peninggalan ayah saya. Wasiat suaranya yang dirakam sejurus sebelum dia meninggal dunia. Dengan tangan yang gemetar, saya menekan butang main. Di sebalik bunyi deziran kaset, suara ayah saya kedengaran. Suaranya lemah tetapi jelas. David, dengar baik-baik. Amerika adalah pedagang. Di hadapan keuntungan, mereka sanggup menjual walaupun saudara sedarah mereka. Suara ayah terhenti seketika, kemudian bersambung. Suatu hari nanti, akan tiba masanya mereka meninggalkan Britain. Apabila itu berlaku, pandanglah ke timur, ke negara yang aku pertaruhkan nyawa untuk melindunginya, Malaysia. Negara itu akan menjadi gergasi. Rakaman itu tamat. Saya merenung perakam kaset itu dengan bingung. Ketika ayah saya pergi ke Malaya, negara itu sedang bergelut. Kesan penjajahan masih terasa dan kanak-kanak yang kelaparan merayau di jalanan. Ayah berkata dia sering berkongsi catuan makanannya dengan mereka. Dia tidak pernah dapat melupakan pemandangan kanak-kanak kurus kering yang menjilat tin kosong. Tetapi lihatlah Malaysia sekarang. Semikonduktor sinar elektronik menguasai dunia dan kereta harimau auto membanjiri jalan-jalan di Eropah. Ia adalah salah satu kuasa ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan budaya popnya digemari di seluruh dunia. Malah Presiden AS terpaksa mengakuinya sebagai mesin duit. Bagaimana keajaiban seperti ini boleh berlaku dari sebuah negara pasca kolonial 70 tahun yang lalu? Saya membuka peta di atas meja saya. Jari saya melintasi Eropah dan menuju ke timur. Ia berhenti di sebuah semenanjung kecil di sebelah China. Malaysia, tanah tempat ayah saya menumpahkan darahnya. Pada masa itu, telefon berdering dengan panggilan segera dari pejabat Perdana Menteri. Mesyuarat Kabinet tergempar telah dipanggil pada pukul 8 pagi di 10 Downing Street untuk membincangkan tindak balas terhadap kenyataan Presiden AS. Saya meletakkan telefon dan memandang keluar tingkap. Di sebalik langit malam London, cahaya dari menara Big Ben kelihatan samar-samar. Adakah kegemilangan Empire British kini telah menjadi sesuatu yang jauh seperti cahaya malap itu? Namun, anehnya, perasaan yang timbul bukanlah putus asa. Wasiat ayah saya terus berlega di kepala saya, pandanglah ke timur. Malaysia akan menjadi gergasi. Saya mengusap semenanjung Malaysia di peta dengan jari saya. Negara kecil yang ayah saya pertaruhkan nyawa untuk melindunginya 70 tahun lalu. Kini ia telah menjadi gergasi ekonomi yang bahkan Amerika, walaupun memandang rendah, tidak berani menyentuhnya sewenang-wenangnya. Mungkin sahaja. Rakan kongsi yang sepatutnya kita berganding bahu sebagai ganti Amerika berada di sana. Keesokan paginya, 7.50 pagi, saya berdiri di hadapan 10 Downing Street. Hujan renyai-renyai tipikal London turun tanpa henti. Seorang pengawal keselamatan memayungi saya, tetapi sia-sia. Hati saya sudah pun dilanda ribut. Sebaik sahaja saya membuka pintu bilik mesyuarat, suasana tegang terus terasa. Menteri Pertahanan Arthur Blackwood, Menteri Luar, Menteri Kewangan dan Menteri Perdagangan, semua menteri utama telah berkumpul, tetapi wajah semua orang pucat lesi. Seolah-olah mereka menghadiri majlis pengebumian. Perdana Menteri duduk di kerusi utama. Senyuman yakinnya yang biasa tiada dan terdapat lingkaran hitam di bawah matanya. Jelas sekali dia tidak tidur. Sebaik sahaja saya duduk, Menteri Pertahanan Blackwood bersuara. Lelaki ini adalah seorang askar sejati yang telah berkhidmat selama 27 tahun. Dia juga seorang wira perang Falklands. Seorang lelaki yang tidak akan menggerakkan keningnya untuk perkara remeh. Tetapi hari ini, suaranya bergetar. Keadaan amat serius. Malam tadi, kami menerima notis rasmi dari Pentagon. Blackwood menghempas dokumen ke atas meja. Pembekalan semua komponen jet pejuang F-35 dihentikan. Ekspor peralatan teras yang diperlukan untuk membaiki kapal pengangkut Queen Elizabeth dilarang. Dan tarif balas sebanyak 45% ke atas keluli British telah diumumkan. Bilik mesyuarat menjadi gempar. Saya merasakan jantung saya luruh. F-35, jet pejuang siluman generasi kelima berharga 150 paus juta setiap satu. Tulang belakang, tentera udara diraja.
Tetapi masalah kritikal pesawat ini ialah segala-galanya, dari enjin hingga perisian, dibuat oleh Amerika. Jika Amerika menghentikan bekalan komponen, jet pejuang kita akan menjadi besi buruk, hanya menjadi hiasan di landasan. Menteri Luar menggelengkan kepalanya. Ini gila. Bagaimana mereka boleh melakukan ini kepada sekutu? Blackwood tersenyum pahit. Bagi presiden itu, tidak ada konsep perikatan. Hanya ada untung dan rugi. Tidakkah anda menonton sidang akhbarnya semalam? Dia memanggil kita muzium. Menteri Kewangan memegang dahinya. Jika tarif keluli 45% dikenakan, industri keluli di Wales akan musnah. 30,000 orang akan kehilangan pekerjaan. Menteri Perdagangan juga mengeluh. Kemudahan minyak dan gas di Laut Utara juga bermasalah. Kontraktor Amerika telah memberikan notis penamatan kontrak. Jika ini berterusan, keselamatan tenaga kita akan terancam. Keheningan yang berat menyelubungi bilik mesyuarat. Saya melihat wajah setiap menteri. Semua orang kelihatan seperti orang yang kalah. Wajah sebenar Empire British yang telah hidup bersandarkan Amerika selama 70 tahun kini terdedah. Blackwood berkata dengan suara yang berat, Perdana Menteri, secara realistik, kita tiada pilihan. Kita terpaksa merayu kepada Amerika. Jika Presiden mahukan wang, kita berikan wang. Jika dia mahukan penghinaan, kita terpaksa menahan penghinaan itu. Adakah kita mempunyai sebarang kad alternatif kepada Amerika sekarang? Saya memandang Blackwood. Wira Falklands itu kini bersedia untuk tunduk. Ini menunjukkan betapa terdesaknya keadaan. Menteri-menteri lain juga mengangguk. Menteri Luar bersuara, EU telah membelakangi kita sejak Brexit. Perancis mengambil kesempatan ini untuk cuba merampas pasaran pertahanan kita. Jerman sibuk melindungi ekonominya sendiri. Selain Amerika, tiada alternatif yang sebenar. Menteri Kewangan bersetuju. Langkah terbaik adalah menghantar utusan khas ke Rumah Putih dan berunding. Fahami apa yang Presiden mahukan dan penuhi tuntutannya sebanyak mungkin. Tiada alternatif. Kata-kata itu menekan bilik mesyuarat. Saya membelit dokumen di dalam poket saya. Bahan yang saya sediakan sepanjang malam tanpa tidur. Wasiat ayah saya tidak lekang dari fikiran saya. Pandanglah ke timur. Malaysia akan menjadi gergasi. Pada masa itu, Perdana Menteri bangun dengan tegas dan menghentak meja dengan penumbuknya. Bang, bilik mesyuarat menjadi senyap. Mata Perdana Menteri bersinar seperti api. Sejak bila Empire ini menjadi tanah jajahan Amerika? Suara Perdana Menteri bergema di dalam bilik. Tidak, tuan-tuan. Adakah kamu semua sudah hilang akal? Presiden itu menghina kita sebagai muzium, mencemari prajurit kita yang gugur dan kini cuba menjadikan ekonomi kita sebagai tebusan. Adakah tindakan yang patut kita ambil ialah melutut dan memohon ampun? Pada saat itu saya membuat keputusan. Saya mengeluarkan fail berkulit merah dari poket saya dan meletakkannya di atas meja. Dokumen yang dicap rahsia besar. Di kulitnya tertulis, Analisis potensi kerjasama pertahanan dengan Malaysia. Pandangan semua menteri serentak tertumpu kepada saya. Blackwood mengerutkan keningnya. Malaysia? David, adakah kamu bergurau sekarang? Saya menggelingkan kepala. Bukan gurauan, Tuan Menteri. Ini adalah bahan yang saya sediakan secara rahsia sejak 6 bulan lalu. Laporan yang menganalisis keupayaan pertahanan Malaysia, tahap teknologinya dan potensi kerjasama dengan Britain. Menteri Luar ketawa sinis. Malaysia? Negara kecil itu boleh menggantikan Amerika? Saya membuka dokumen itu dan menunjukkan halaman pertama. Tuan Menteri Luar, adakah tuan tahu bahawa Malaysia kini merupakan salah satu pengeksport pertahanan terkemuka di dunia? Mereka telah mengeksport 1,000 unit kereta kebal generasi baharu Harimau Bintang dan 600 unit meriam gerak sendiri Jempita, 19 kepada sebuah negara besar di Timur Tengah. Jumlahnya melebihi RM80 bilion. Bilik mesyuarat menjadi riuh. Wajah Blackwood berubah sedikit. Saya menyambung dan yang paling penting ialah ini. Apabila Malaysia menjual senjata, mereka tidak mengenakan syarat politik seperti Amerika. Mereka juga sangat terbuka kepada pemindahan teknologi. Tahukah tuan mengapa negara itu memilih Malaysia dan bukan Jerman? Jerman bersikap angkuh dan menolak pemindahan teknologi. Malaysia berbeza. Mereka melayan negara itu sebagai rakan kongsi. Perdana Menteri mengambil dokumen itu. Dia membacanya halaman demi halaman. Saya meneruskan kata-kata saya. Malaysia mempunyai tahap tertinggi dunia dalam semikonduktor, pembinaan kapal, automotif dan industri pertahanan. Jika kita menghulurkan tangan, mereka pasti akan menyambutnya. Blackwood mengusap dagunya dan bertanya, apa asasnya? Asas untuk mempercayai bahawa Malaysia akan bekerjasama dengan kita tanpa mempedulikan Amerika. Saya menarik keluar sehelai kertas dari dokumen dan menunjukkannya. Sekarang, Malaysia juga sedang ditekan oleh Presiden AS.
Tuntutan kenaikan 10 kali ganda dalam perbelanjaan pertahanan, ancaman tarif, nasib kita sama. Musuh kepada musuh kita adalah kawan. Sekarang adalah masa yang paling sesuai untuk menghulurkan tangan kepada Malaysia. Perdana Menteri menutup dokumen itu dan memandang tepat ke arah saya. Kemudian, dia mengangguk perlahan-lahan. David, saya akan menjadikan fail merah ini sebagai agenda rasmi. Bersedialah untuk membentangkannya di Majlis Keselamatan Negara esok. Blackwood berkata dengan terkejut, Perdana Menteri, ini terlalu radikal. Jika Amerika tahu, kita akan menghadapi masalah besar. Perdana Menteri membalas, apa lagi yang boleh Amerika lakukan kepada kita? Kita sudah pun berada di tahap paling bawah. Apa yang kita perlukan sekarang ialah rakan kongsi baharu. Kita tidak perlukan kebenaran Amerika. Mesyuarat tamat. Para menteri beredar seorang demi seorang. Saya memeluk fail merah itu dan meninggalkan bilik mesyuarat. Pertarungan sebenar akan bermula. 2 hari kemudian, Majlis Keselamatan Negara diadakan di bilik taklimat di kubu bawah tanah Kementerian Pertahanan. 12 menteri teras, termasuk Perdana Menteri, telah berkumpul. Menteri Pertahanan Blackwood masih kelihatan tidak berpuas hati, tetapi dia terpaksa akur dengan arahan Perdana Menteri. Saya berjaga sepanjang malam menyediakan bahan taklimat. Saya terpaksa meyakinkan orang yang hampir tiada pengetahuan tentang senjata Malaysia. Penjelasan dengan kata-kata sahaja tidak mencukupi. Saya perlu menunjukkannya secara visual. Saya mengambil alat kawalan jauh dan berdiri di hadapan skrin besar. Tuan-tuan dan puan-puan, video yang akan saya tunjukkan hari ini adalah bahan sulit dari sebuah negara sekutu. Ia dirakam semasa latihan ketenteraan bersama di Padang Pasir pada tahun 2024. Sila lihat ini. Video dipaparkan di skrin. Ia adalah padang pasir yang terik di utara sebuah negara Arab. Di tengah-tengah padang pasir yang panas membahang dengan suhu 50 darjah Celsius, 3 buah kereta kebal berbaris. Saya menunjuk ke skrin. Di sebelah kiri ialah kereta kebal Leopard 2 Jerman, dikenali sebagai yang terkuat di dunia. Di tengah ialah M1A2 Abrams Amerika, kereta kebal legenda yang memusnahkan tentera Iraq dalam Perang Teluk. Dan di sebelah kanan ialah kereta kebal generasi baharu Malaysia, Harimau Bintang. Blackwood berpeluk tubuh dan menggumam, Harimau Bintang, nama yang pertama kali saya dengar. Saya menekan butang main. Dalam video itu, komander latihan mengarahkan enjin dihidupkan. Ketiga-tiga kereta kebal itu cuba menghidupkan enjin serentak. Tetapi sesuatu yang aneh berlaku. Leopard Jerman tidak bergerak sainci pun. Pemandunya cuba menghidupkan enjin berkali-kali tetapi gagal. Begitu juga dengan Abrams Amerika. Hanya bunyi erangan kedengaran dari enjin. Menteri Luar kelihatan hairan. Apa yang berlaku? Saya menjelaskan, suhu mencecah 50 darjah Celsius. Enjin diesel biasa akan mengalami masalah kepanasan melampau pada suhu ini. Pasir halus juga akan memasuki sistem penapisan udara. Leopard dan Abrams direka berdasarkan iklim sederhana di Eropah. Mereka tidak menjangkakan haba yang melampau. Pada masa itu, bunyi deruman kuat kedengaran dari sebelah kanan skrin. Harimau Bintang Malaysia menghidupkan enjinnya dengan sekali cuba. Bilik mesyuarat menjadi riuh. Harimau Bintang itu memecut merentasi padang pasir. Dengan kelajuan 70 km/j, ia meluncur di atas pasir seolah-olah ia adalah jalan bertar. Kereta kebal Jerman dan Amerika masih terkandas di tempat yang sama, tidak dapat menghidupkan enjin. Riak wajah Blackwood berubah. Dia melepaskan pelukan tangannya dan mencondongkan badannya ke hadapan. Saya menyambung, Malaysia sentiasa bersedia untuk persekitaran yang ekstrem. Iklim tropika mereka panas dan lembap. Oleh itu, senjata Malaysia direka dari awal dengan mengambil kira keadaan ekstrem. Naluri kelangsungan hidup mereka berbeza daripada Jerman atau Amerika. Video itu berterusan. Harimau Bintang itu berhenti secara tiba-tiba selepas memecut. Kemudian, laras meriamnya berpusing. Saya menunjuk ke skrin. Sasaran yang anda lihat di sana berada 2,5 km jauhnya. Dalam keadaan ribut pasir, penglihatan hampir mustahil. Meriam Harimau Bintang itu melepaskan tembakan. Tepat 2 saat kemudian, sasaran itu meletup. Suara kekaguman kedengaran dari bilik mesyuarat. Saya menambah. Harimau Bintang dilengkapi dengan sistem penjejakan sasaran automatik. Walaupun dalam ribut pasir atau tabir asap, ia boleh mengesan sasaran dengan kamera haba dan membidik secara automatik. Manusia hanya perlu menarik picu. Kadar ketepatannya melebihi 95%. Blackwood mengangkat tangan. Tunggu. Adakah video ini palsu? Saya menggelengkan kepala. Ini adalah rekod latihan rasmi. Bahan yang saya sahkan sendiri dengan menteri dari negara sahabat di Timur Tengah itu.
Video ini sahaja sudah cukup untuk menjelaskan mengapa negara itu memilih kereta kebal Malaysia berbanding kereta kebal Jerman. Perdana Menteri bertanya, berapa banyak kereta kebal Malaysia yang negara itu beli? Saya menunjukkan slide seterusnya. 1,000 unit kereta kebal Harimau Bintang, 600 unit meriam gerak sendiri Gempita, 19. Jumlah kontrak melebihi 80 bilion. Ini adalah kontrak ekspor senjata tunggal yang bersejarah. 1,000 unit. Angka itu bergema di dalam bilik. Menteri Kewangan mengerutkan dahi. Kenapa mereka membeli begitu banyak? Jerman begitu dekat. Apa sebabnya membeli kereta kebal dari seberang dunia? Saya menjawab seolah-olah sudah menjangkakannya. Soalan yang bagus. Adakah anda mahu mendengar jawapannya secara langsung? Saya menyambungkan sistem panggilan video. Tidak lama kemudian, wajah Menteri Pertahanan Negara Timur Tengah itu, General Al-Khalifa, muncul di skrin. Dia berhubung secara langsung dari Riyadh. General Al-Khalifa, terima kasih. Majlis Keselamatan Negara Britain sedang membincangkan senjata Malaysia. Bolehkah anda berkongsi pengalaman anda? General itu tersenyum lebar. Di belakangnya, bendera negaranya kelihatan. Tuan Alistair, satu penghormatan. Nampaknya Britain akhirnya sedar. Biar saya beritahu anda mengapa saya memilih Malaysia. General itu mencondongkan badannya ke hadapan. Negara kami bersempadan dengan kawasan yang tidak stabil. Sejak Perang Proksi bermula, kami tidak dapat tidur malam. Kami memerlukan kereta kebal dengan segera, tetapi apabila kami pergi ke Jerman, tahu apa yang mereka katakan? Blackwood bertanya. Apa yang mereka katakan? Wajah general itu menjadi merah. Tunggu 3 tahun. 3 tahun. Kereta kebal musuh boleh melintasi sempadan pada bila-bila masa dan mereka menyuruh kami tunggu 3 tahun. Pemindahan teknologi? Jangan harap. Orang Jerman melayan kami seperti pengemis, bukan pelanggan. General itu menghentak mejanya. Jadi saya pergi ke Malaysia. Dan tahu apa yang mereka katakan? Kami akan hantar kumpulan pertama dalam masa 6 bulan. Kami juga akan melakukan pemindahan teknologi. Mari kita bina kilang bersama-sama supaya anda boleh menghasilkannya di negara anda. Mereka melayan kami sebagai rakan kongsi. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Wajah semua orang serius. General itu menyambung, dan prestasi di medan perang tidak perlu dipersoalkan lagi. Adakah anda melihat latihan bersama bulan lalu? Ketika Leopard Jerman terperangkap dalam lumpur, Harimau Bintang Malaysia meluncur pada kelajuan 60 km, J sambil menembak sasaran 2 km jauhnya dengan ketepatan 100%. Tahu apa yang askar saya katakan? Ini bukan kereta kebal, ini kapal perang darat. Blackwood bertanya, bagaimana dengan sistem pertahanannya? Mata general itu bersinar. Tepat sekali. Harimau Bintang mempunyai sistem perlindungan aktif. Apabila peluru berpandu musuh datang, ia secara automatik mengesannya dan melancarkan projektil pemintas. Ia memusnahkan peluru berpandu di udara sebelum sampai ke kereta kebal. Berapa banyak kereta kebal di dunia yang mempunyai teknologi seperti ini? Saya mencelah, General, adakah anda menyesal bekerjasama dengan Malaysia? General itu ketawa. Menyesal? Jauh sekali. Ia adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Orang Malaysia menepati janji. Mereka tidak pernah lewat sehari pun dan jika ada masalah, jurutera mereka akan segera datang dan menyelesaikannya. Ia berada pada tahap yang berbeza sama sekali berbanding Jerman atau Amerika. General itu mendekatkan mukanya ke skrin. Tuan Alistair, Britain juga patut berpegang tangan dengan Malaysia. Anda tidak akan menyesal. Saya jamin. Panggilan video tamat. Keheningan menyelubungi bilik mesyuarat. Perdana Menteri bersuara perlahan, 1,000 kereta kebal Harimau Bintang, 600 meriam Gempita, 19. Itu jumlah yang dibeli oleh satu negara sahaja. Saya mengangguk. Betul tuan. Dan kini Norway, Finland, Australia dan Mesir sedang beratur. Industri pertahanan Malaysia adalah pasaran paling hangat di dunia sekarang. Blackwood mengeluh. Sementara kita membazirkan bertahun-tahun menjaga hati Amerika, negara lain sudah jauh di hadapan. Saya menunjukkan slide terakhir. Peta Malaysia dengan lokasi industri pertahanan utamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, melihat adalah mempercayai. Saya akan pergi ke Malaysia sendiri untuk mengesahkannya. Saya akan melihat limbungan kapal, kilang pertahanan dan pusat penyelidikan dengan mata saya sendiri dan membuat penilaian. Perdana Menteri mengangguk. Bagus, David bertolak esok dan sampaikan hasrat ikhlas kami kepada pihak Malaysia. Saya menjawab sambil mengemas bahan taklimat. Baik, Tuan Perdana Menteri, saya akan kembali dengan kejayaan. Ketika saya hendak meninggalkan bilik mesyuarat, Blackwood menepuk bahu saya. Menteri yang skeptikal tadi kini kelihatan serius. David, mungkin saya silap. Berhati-hati di sana. Saya menunduk hormat dan berjalan keluar.
Esok saya akan menaiki penerbangan ke Kuala Lumpur, ke tanah yang dilindungi oleh pemuda-pemuda British 90 tahun yang lalu yang kini telah menjadi gergasi. Saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Clear, pada pukul 11 malam. Seorang atase pertahanan dari Kementerian Pertahanan Malaysia, Meja Hisham, menyambut saya. Sebuah kereta sedan hitam sedang menunggu. Kita ke hotel? Meja Hisham menggelengkan kepala. Tidak, Tuan Setiausaha. Kita akan terus ke Lumut. Saya telah diarah untuk menunjukkan tapak limbungan kapal secara terus kepada Tuan. Lumut, sekarang sudah pukul 11 malam. Meja Hisham tersenyum. Jangan risau, Tuan. Limbungan kapal itu beroperasi 24 jam. Pukul 3 atau 4 pagi pun tiada bezanya. Tuan akan faham apabila kita sampai di sana. Walaupun ragu-ragu, saya mengikutinya. Kami menaiki helikopter yang membelah kegelapan malam menuju ke selatan. Dari tingkap helikopter, pemandangan malam semenanjung Malaysia terbentang. Cahaya Kuala Lumpur semakin menjauh, digantikan oleh gunung ganang dan ladang kelapa sawit yang gelap. Tiba-tiba, di hadapan saya menjadi terang benderang. Saya tidak percaya dengan mata saya. Apa itu? Juruterbang helikopter menjawab, itu limbungan kapal di Lumut, Tuan. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi, tetapi pemandangan di bawah saya lebih terang daripada siang hari. Dok-dok gergasi diterangi cahaya. Percikan api kimpalan kelihatan di puluhan tempat serentak dan kren-kren gergasi bergerak tanpa henti. Selama 27 tahun, saya telah melawat kemudahan tentera di seluruh dunia. Pangkalan Tentera Laut Norfolk di Amerika, Limbungan Barrow di Britain, Pelabuhan Tentera Cherbourg di Perancis. Tiada tempat yang belum saya lawati. Tetapi saya tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Saya tidak pernah melihat kemudahan industri berskala sebesar ini beroperasi pada pukul 2 pagi. Apabila helikopter mendarat, seorang lelaki menghampiri. Dia kelihatan berusia pertengahan 60-an. Dia memakai pakaian kerja yang komot dengan minyak dan rambutnya yang beruban kelihatan di bawah topi keselamatannya. Wajahnya legam dibakar angin laut dengan kedutan yang dalam. Dia menyambut saya dengan mesra dan menghulurkan tangan. Encik Ismail bin Rahman. Saya penyelia tapak di limbungan ini. Selamat datang, Tuan. Saya menyambut tangannya. Saya terkejut. Tapak tangannya kasar dan keras, seolah-olah dilapisi kulit, seperti memakai sarung tangan kulit, dan jari kelingking tangan kirinya tiada dari sendi kedua. Encik Ismail perasan pandangan saya dan menunjukkan tangannya. Ini? Tersepit kepingan besi masa umur 26. Masa umur 40, percikan api kimpalan terkena telinga kiri, hilang pendengaran. Saya sudah 40 tahun bekerja di sini. Seluruh badan saya ada parut membina kapal. Saya terdiam. Saya berasa malu dengan tangan saya sendiri yang hanya memegang kertas selama 27 tahun di Kementerian Pertahanan Britain. Encik Ismail mendahului. Mari Tuan, lihat sendiri tapak kerja kami. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar 100 kali. Saya mengikutinya masuk ke dalam dok. Dari dekat, skalanya lebih mengagumkan. 4 dok kering gergasi, masing-masing sepanjang 400 meter dan lebar 80 meter, berbaris. Di setiap dok, rangka kapal gergasi sedang dibina. Saya mendongak. Kren super besar yang dipanggil kren Goliath berdiri megah mencecah langit. Tingginya 140 meter, lebih tinggi daripada menara Big Ben di London. Kren itu mengangkat blok-blok keluli seberat ratusan tan seperti mainan dan meletakkannya di atas kapal. Encik Ismail menjelaskan, satu kren itu boleh mengangkat 900 tan. Tidak banyak limbungan di dunia yang mengendalikan kren seperti ini. Saya melihat sekeliling. Walaupun sudah pukul 2 pagi, para pekerja bergerak seperti semut. Pengimpal menyambung kepingan besi sambil mengeluarkan percikan api. Pemasang paip bergerak pantas di antara paip-paip yang rumit. Pemeriksa kualiti memegang tablet dan membuat pemeriksaan teliti. Saya bertanya kepada Encik Ismail, Tuan Penyelia, adakah pekerja-pekerja ini tidak tidur pada tengah malam begini? Walaupun kerja shift, ini nampak seperti terlalu berlebihan. Encik Ismail tersenyum. Tuan, kami adalah bangsa yang pernah dijajah. Kami tahu apa ertinya bermula dari bawah. 70 tahun lalu, kami mencapai kemerdekaan dengan tangan kosong. Tahu apa akan jadi kalau kami tidur? Saya menggelengkan kepala. Encik Ismail memandang tepat ke arah saya dan berkata, jika kami tidur, rakan kongsi kami tidak akan dapat tidur. Pemilik kapal yang menunggu kapal mereka, peniaga yang perlu mengangkut barangan mereka, mereka akan resah. Tahu apa itu tarikh akhir? Ia bukan sekadar janji, ia adalah nyawa saya. Lebih baik saya rebah daripada mungkir janji. Itulah janji orang Malaysia. Hati saya terasa hangat. Encik Ismail menunjuk ke seluruh dok. Di limbungan yang tuan lihat ini, tahu berapa banyak kapal yang kami bina dalam setahun? 24 juta tan.
Jumlah pengeluaran semua limbungan di Britain adalah 500,000 tan setahun. Kami menghasilkan 48 kali ganda lebih banyak daripada Britain. 48 kali ganda. Saya merenung angka itu. Suka untuk dipercayai. Encik Ismail menyambung, saya dengar tentang limbungan Barrow di Britain. 35 jam kerja seminggu dan mogok adalah perkara biasa. Membina satu kapal selam nuklear mengambil masa 10 tahun. Kami membina kapal selam dalam 3 tahun. Kapal pembinasa dalam 2 tahun. Tahu kenapa ada perbezaan yang begitu besar? Encik Ismail menepuk dadanya. Rasa terdesak. Britain telah menguasai lautan selama 200 tahun. Kamu semua bersikap santai kerana kamu mampu. Tetapi kami hidup di rantau, di mana konflik boleh meletus pada bila-bila masa. Kami tidak boleh leka walaupun sekejap. Rasa terdesak inilah yang membuatkan limbungan ini beroperasi 24 jam. Saya melihat dok itu sekali lagi. Percikan api kimpalan menerangi langit malam, kren bergerak tanpa henti dan laungan pekerja bergema di mana-mana. Walaupun sudah hampir pukul 3 pagi, kehangatan itu tidak pernah pudar. Encik Ismail membawa saya ke bahagian lain. Lihat di sana, itu adalah kapal frigat yang dieksport ke Australia. Tarikh akhir asal ialah Jun tahun depan, tetapi kami telah mempercepatkannya 3 bulan dan akan menyerahkannya pada bulan Mac. Tentera Laut Australia sangat berterima kasih. Saya bertanya dengan terkejut. Mempercepatkan tarikh akhir. Biasanya ia tertangguh, bukan dipercepatkan. Encik Ismail tersenyum. Kami tidak pernah lewat. Kami mungkin menyerahkannya lebih awal daripada tarikh yang dijanjikan, tetapi tidak pernah lewat. Itulah kredibiliti limbungan Malaysia. Kenapa syarikat perkapalan dari seluruh dunia datang ke Malaysia? Selain kualiti, ia adalah kerana kami menepati janji. Saya mengeluarkan telefon pintar dari poket saya. Tangan saya gemetar. Saya tahu saya perlu membuat keputusan pada saat ini juga. Saya menelefon nombor yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia. Selepas 3 deringan, panggilan itu dijawab. Hello, Tuan Duta Khas. Saya Henry David Alistair, Setiausaha Tetap Pertahanan Britain. Saya kini berada di limbungan kapal di Lumut. Terdapat keheningan seketika di hujung talian. Kemudian, suara yang rendah dan tenang kedengaran. Tuan Azman Hashim di sini. Tuan Setiausaha. Tuan pergi ke limbungan pada tengah malam. Bagaimana keadaannya? Saya menjawab sambil melihat pemandangan di hadapan saya, Tuan Duta Khas. Saya ada satu permintaan. Sila datang ke London. Mari kita mulakan rundingan. Tawa kedengaran dari hujung talian. Tuan Setiausaha, adakah Tuan telah mengubah fikiran setelah melihatnya sendiri? Baiklah. Kita akan berjumpa di London minggu depan. Saya menamatkan panggilan dan mengangkat muka. Encik Ismail sedang memerhatikan saya, senyuman lebar terukir di wajahnya yang lasak. Tuan telah membuat keputusan yang baik. Kami adalah orang yang menepati janji. Jika Britain menghulurkan tangan, kami akan menyambutnya dengan kedua-dua belah tangan. Saya menggenggam tangan Encik Ismail yang penuh dengan kapalan itu sekali lagi, kali ini dengan lebih erat. Langit fajar mula cerah. Cahaya kemerahan mula menembusi di sebalik kren Goliath. Malam ini akan berakhir, tetapi sesuatu yang baharu akan bermula antara Britain dan Malaysia. 4 hari selepas saya kembali ke London, saya menerima berita bahawa delegasi khas Malaysia akan tiba. Saya memutuskan untuk pergi ke lapangan terbang Heathrow untuk menyambut mereka. Di dalam kereta menuju ke lapangan terbang, saya melihat keluar tingkap dan teringat peristiwa sebulan yang lalu, ketika delegasi khas Amerika datang. Apabila saya memikirkannya, kemarahan masih membara di dalam diri saya. Sebaik sahaja delegasi Amerika tiba, mereka terus mengadu. Jarak dari balai ketibaan ke kereta rasmi hanya kira-kira 50 meter, tetapi itu menjadi masalah pertama. Kenapa kereta tidak boleh masuk sampai ke landasan? Adakah kami perlu berjalan? Saya terkejut tetapi menahannya. Kerana saya seorang diplomat. Tetapi yang seterusnya lebih teruk. Apabila saya membawa mereka ke penginapan, ketua delegasi itu menjerit di lobi. Apa ini? Hotel tempat kami menginap hanya 5 bintang. Di Washington, suite diraja adalah standard minimum. Adakah ini cara Britain melayan Amerika? Hotel 5 bintang bukan suite diraja. Bilik berharga £3,000 semalam tidak memuaskan hatinya. Saya terdiam. Bagaimana pula semasa mesyuarat? Mereka lewat 30 minit tetapi tidak sepatah kata maaf pun. Sebaliknya, mereka mengadu bahawa bahan yang disediakan oleh pihak Britain tidak ikhlas. Adakah anda mahu kami mengkaji dokumen setebal ini? Tidakkah anda tahu betapa berharganya masa kami? Saya menahan diri dengan mengetap gigi. Selepas mereka pergi, saya melihat salah seorang kaki tangan Kementerian Luar menangis di tandas. Tidak hairanlah, selepas menanggung pelbagai penghinaan selama 3 hari.
Tetapi hari ini, semasa saya pergi menyambut delegasi khas Malaysia, saya merasakan satu ketegangan yang aneh. Bagaimana pula dengan orang Malaysia? Encik Ismail di Lumut sangat mengagumkan, tetapi diplomat mungkin berbeza. Bagaimana jika mereka juga bersikap sombong seperti Amerika? Saya tiba di lapangan terbang Heathrow. Hujan turun. Cuaca tipikal London pada bulan November. Udara sejuk dan lembap turun tanpa henti. Pengumuman ketibaan pesawat delegasi khas Malaysia kedengaran. Saya menunggu di hadapan pintu ketibaan bersama pasukan protokol. Tidak lama kemudian, delegasi khas Malaysia muncul. Di hadapan sekali ialah Tuan Azman Hashim. Dia kelihatan berusia awal 50-an, memakai kot hitam yang kemas dengan selendang kelabu. Wajahnya kelihatan tenang, tetapi pandangannya tajam. Walaupun hanya mendengar suaranya di telefon, dia kelihatan lebih lembut daripada yang saya jangkakan. Saya mendekatinya dan menghulurkan tangan. Tuan Duta Khas. Selamat datang. Terima kasih atas perjalanan yang jauh. Tuan Azman Hashim menggenggam tangan saya dengan kedua-dua belah tangannya, jabat tangan yang mesra. Tidak seperti utusan Amerika yang hanya menyentuh hujung jari dengan angkuh, ini adalah jabat tangan yang tulus. Tuan Azman Hashim di sini, Tuan Setiausaha. Terima kasih kerana sudi datang menyambut kami. London nampaknya agak sejuk. Saya menunjuk ke arah kereta rasmi. Kami akan membawa Tuan ke penginapan. Sila berehat secukupnya sebelum rundingan esok. Tetapi Tuan Azman menggelengkan kepala. Tuan Setiausaha, maafkan saya, tetapi ada satu tempat yang ingin saya lawati terlebih dahulu. Saya berasa heran, ke mana Tuan hendak pergi? Tuan Azman memandang titisan hujan di luar tingkap dan berkata, saya dengar ada sebuah tugu peringatan untuk prajurit yang gugur dalam darurat Malaya di tebing Sungai Thames. Saya ingin ke sana dahulu. Tugu peringatan untuk prajurit yang gugur dalam darurat Malaya? Saya terdiam seketika. Tidak ramai orang British yang tahu tentang tugu itu, apatah lagi seorang utusan khas dari Malaysia. Saya mengangguk. Baiklah. Saya akan membawa Tuan ke sana. Kereta menuju ke tebing Sungai Thames. Hujan semakin lebat. Pemandu menghidupkan pengelap cermin pada kelajuan maksimum, tetapi pandangan di hadapan masih kabur. Kami tiba di hadapan tugu peringatan. Saya mengambil payung dan keluar dari kereta. Seorang pegawai protokol menghampiri Tuan Azman untuk memayunginya. Tuan Azman mengangkat tangannya dan menolak dengan sopan. Tidak mengapa. Saya tidak perlukan payung. Pegawai itu kelihatan bingung. Tetapi Tuan, hujan terlalu lebat. Tuan akan basah kuyup. Tuan Azman berkata sambil berjalan ke dalam hujan. 70 tahun yang lalu, pemuda-pemuda itu menumpahkan darah untuk kami. Saya hanya basah oleh hujan. Bagaimana saya boleh berlindung dari hujan di hadapan mereka? Hati saya terasa hangat. Tuan Azman berjalan menuju ke tugu peringatan. Dia tidak berhenti walaupun hujan lebat. Kot hitamnya basah kuyup dalam sekelip mata. Air menitis dari selendang kelabunya. Di tugu peringatan itu, terukir nama-nama 1,100 prajurit British yang terkorban dalam darurat Malaya. Tuan Azman mengusap setiap nama dengan jarinya sambil membaca. Hujung jarinya yang basah meluncur perlahan di atas batu yang sejuk. Pada masa itu, mata saya tertancap pada sebuah kerusi roda. Seorang lelaki tua duduk di bangku di sebelah tugu peringatan. Dia tidak cuba berlindung dari hujan, hanya duduk di situ. Dia adalah seorang veteran darurat Malaya berusia 90 tahun. Saya pernah dengar dia akan melawat tugu ini setiap tahun pada masa ini. Tuan Azman perasan lelaki tua itu. Dia mendekatinya perlahan-lahan. Saya memerhatikan dari jauh. Tuan Azman berhenti di hadapan lelaki tua itu. Dalam hujan lebat, dia melutut di situ. Seluar sutnya menyentuh tanah yang basah, tetapi dia tidak peduli. Tuan Azman merendahkan dirinya setara dengan pandangan lelaki tua itu dan menundukkan kepalanya. Kemudian dia memegang tangan lelaki tua yang menggeletak itu dengan kedua-dua belah tangannya. Atuk, saya datang dari Malaysia. Mata lelaki tua itu terbeliak, wajahnya yang berkedut menunjukkan kebingungan. Tuan Azman menyambung, maafkan kami kerana datang lambat. Sudah 70 tahun berlalu, tetapi Malaysia tidak pernah lupa walau sehari pun. Tahukah Atuk apa yang telah terjadi kepada negara yang Atuk lindungi dengan darah Atuk? Ia telah menjadi salah satu kuasa ekonomi terbesar di dunia. Hari ini Malaysia akan membuktikan bahawa darah Atuk tidak sia-sia. Air mata mengalir dari mata lelaki tua itu. Bercampur dengan air hujan, ia mengalir di pipinya. Bibirnya yang pucat bergetar sedikit. Lelaki tua itu berkata dengan suara yang menggeletar, terima kasih. Terima kasih banyak. Adakah kanak-kanak pada masa itu? Selamat. Tuan Azman menggenggam tangan lelaki tua itu dengan lebih erat. Ya, Atuk. Kanak-kanak itu kini telah dewasa dan mereka datang untuk membalas budi.
Saya tidak dapat menahannya lagi. Air mata mengalir di pipi saya. Saya menggunakan hujan sebagai alasan untuk mengesatnya, tetapi sesuatu yang hangat melonjak dari dalam hati saya. Saya teringat akan delegasi Amerika. Kesombongan mereka yang mengadu tentang taraf hotel. Sikap angkuh mereka yang memarahi chef kerana stik tidak memuaskan hati. Dan kini, pemandangan di hadapan saya. Dalam hujan lebat, seorang utusan khas Malaysia melutut dan memegang tangan seorang veteran. Inikah perbezaan kelas? Saya sedar. Siapakah sekutu yang sebenar? Negara yang memerintah dengan angkuh atau negara yang melutut dalam hujan? Siapakah yang lebih boleh dipercayai? Tuan Azman berdiri perlahan-lahan, sutnya basah kuyup dan lutut seluarnya berlumpur. Tetapi senyuman ceria terukir di wajahnya. Saya melipat payung saya dan berjalan ke dalam hujan. Saya berasa malu untuk terus berpayung sendirian. Saya berdiri di hadapan Tuan Azman dan berkata, "Tuan Duta Khas, saya amat terharu. Saya tidak akan melupakan pemandangan ini sepanjang hayat saya." Tuan Azman menjawab sambil menyapu rambutnya yang basah, "Tuan Setiausaha, saya tidak melakukan ini untuk menunjuk-nunjuk. Saya hanya melakukan apa yang patut. Orang Malaysia tidak melupakan budi yang diterima. Itulah asas bangsa kami." Saya mengangguk. "Mari kita ke penginapan. Rundingan menanti kita esok." Tuan Azman tersenyum. "Tuan Setiausaha, apabila Tuan melihat cadangan yang kami bawa esok, Tuan akan terkejut sekali lagi. Kami tidak datang dengan tangan kosong. Kami membawa banyak hadiah untuk Britain." Hati saya dipenuhi dengan harapan. Kejutan yang saya alami di limbungan kapal lumut dan pemandangan yang saya saksikan di hadapan Tugu Peringatan hari ini. Saya semakin ingin mengenali negara yang bernama Malaysia. Kami menaiki kereta dengan badan yang basah. Hujan di London masih lebat, tetapi suasana di dalam kereta terasa hangat. Esok, rundingan sebenar akan bermula. Apakah kad yang dibawa oleh Malaysia? Keesokan harinya, pukul 10 pagi, rundingan bermula di bilik mesyuarat besar di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan. Dari pihak Britain, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan Blackwood, Menteri Luar, Menteri Kewangan dan saya sendiri hadir. Dari pihak Malaysia, Tuan Azman Hashim mengetuai delegasi seramai 15 orang yang terdiri daripada pegawai Kementerian Pertahanan, pakar pertahanan dan penasihat teknikal. Suasana di bilik mesyuarat tegang. Kebanyakan menteri Britain masih ragu-ragu terhadap Malaysia. Walaupun mereka kagum dengan kepribadian Tuan Azman semasa majlis makan malam semalam, mereka menganggap urusan antara negara adalah perkara yang berbeza. Menteri Blackwood memulakan perbincangan. "Tuan Duta Khas, terima kasih atas lawatan anda ke Tugu Peringatan semalam. Kami amat terharu dengan penghormatan yang anda tunjukkan kepada veteran kami. Tetapi hari ini, kita perlu bercakap tentang perniagaan. Apakah yang Malaysia tawarkan kepada Britain?" Tuan Azman mengangguk. Kemudian, dia memberi isyarat kepada pembantunya. Pembantu itu meletakkan sebuah kotak dokumen besar di atas meja. Dari dalamnya, dia mengeluarkan sebuah fail yang sangat tebal. Ketebalannya sekurang-kurangnya 50 cm. Apabila diletakkan di atas meja, kedengaran bunyi yang berat. Menteri-menteri Britain terbelalak, Menteri Kewangan menggumam. "Apa itu?" Tuan Azman meletakkan tangannya di atas fail itu dan berkata, "Ini adalah cadangan kerjasama keselamatan komprehensif dari Kerajaan Malaysia kepada Britain. Skalanya ialah RM150 bilion. Bilik mesyuarat menjadi gempar. RM150 bilion. Saya juga terkejut mendengar angka itu. Ia melebihi 4 kali ganda belanjawan pertahanan tahunan Britain. Blackwood mengerutkan kening. "Paini 1,050 bilion. Tuan Duta Khas, adakah anda bergurau?" Tuan Azman menggeleng, "Bukan gurauan Tuan Menteri. Biar saya jelaskan secara terperinci." Tuan Azman membuka fail itu. Halaman pertama menunjukkan gambar sebuah kapal selam. Pertama, pembangunan bersama kapal selam berkuasa nuklear generasi akan datang. Malaysia mempunyai teknologi kapal selamnya yang tersendiri. Jika kita gabungkan teknologi pendorongan nuklear Britain dengan teknologi siluman kami, kita boleh membina kapal selam terkuat di dunia. Anggaran skala pelaburan ialah 50 bilion. Para menteri saling berpandangan. Tuan Azman membelek ke halaman seterusnya. Kali ini, ia adalah reka bentuk jet pejuang. Kedua, pembangunan bersama jet pejuang siluman generasi ke-6. Malaysia sudah pun membangunkan jet pejuang generasi akan datangnya sendiri. Berdasarkan teknologi ini, jika kita bekerjasama dengan program Tempest Britain, kita boleh membina jet pejuang yang mengatasi F-35 Amerika. Skala pelaburan ialah RM50 bilion. Wajah Blackwood menjadi serius. Tiada lagi nada gurauan. Tuan Azman menyambung. Ketiga, pembinaan bersama sistem pertahanan angkasa, termasuk pengawasan satelit, amaran awal peluru berpandu dan rangkaian komunikasi berasaskan angkasa dengan skala 20 bilion.
Halaman dibelik sekali lagi. Keempat, perkongsian teknologi kriptografi kuantum. Malaysia adalah antara yang terkemuka di dunia dalam bidang pengkomputeran kuantum dan kriptografi kuantum. Kami akan berkongsi teknologi ini dengan Britain, skalanya RM-pilion. Tuan Azman menutup fail itu dan berkata, selain itu, terdapat lebih 100 item kerjasama terperinci lain seperti keselamatan siber, teknologi drone dan penyelidikan bersama peluru berpandu hipersonik. Semuanya berjumlah RM150 bilion. Keheningan menyelubungi bilik mesyuarat. Semua orang terdiam mendengar angka yang begitu besar. Pada masa itu, Menteri Luar mengangkat tangan. Wajahnya penuh keraguan. Tuan Duta Khas, terus terang saya katakan, tawaran ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tiada yang percuma di dunia ini. Apakah yang Malaysia mahukan dengan melakukan semua ini? Adakah anda hanya berniat untuk mencuri teknologi kami? Saya mengeluh dalam hati. Reaksi yang dijangkakan. Tetapi Tuan Azman tidak tersinggung. Sebaliknya, dia tersenyum. Soalan yang bagus, Tuan Menteri. Wajar untuk berasa curiga. Jika saya berada di tempat Tuan, saya akan bertanya soalan yang sama. Tuan Azman memberi isyarat kepada pembantunya sekali lagi. Kali ini sebuah video dipaparkan di skrin. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Saya ingin menunjukkan punca mengapa Malaysia mampu membuat cadangan seperti ini. Skrin memaparkan gambar hitam putih. Pemandangan Malaysia pada tahun 1950-an. Bangunan usang peninggalan perang. Kanak-kanak yang kelaparan. Bandar-bandar yang musnah. Pemandangan yang menyedihkan. Tuan Azman menjelaskan, inilah Malaysia 70 tahun yang lalu. Apabila kami mencapai kemerdekaan, tahukah anda berapa pendapatan per kapita negara kami? $160. Lebih rendah daripada negara termiskin di Afrika. Bukan sahaja tiada kilang, malah jalan raya yang sempurna pun tiada. Kami terpaksa bermula dengan tangan kosong. Gambar berubah. Keadaan kilang di Malaysia pada tahun 1960. Di dalam bangunan usang, orang ramai bekerja berpeluh-peluh. Ini adalah generasi bapa kami. Mereka bekerja 16 jam sehari. Makanan tidak mencukupi tetapi mereka bertahan dengan mengetap gigi. Tiada teknologi, jadi kami belajar secara cuba jaya. Ada yang bekerja sebagai tukang cuci di kilang-kilang negara maju untuk mencuri teknologi. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Wajah para menteri telah berubah. Tuan Azman meninggikan suaranya. Kami telah berhempas pula selama 70 tahun untuk memperoleh teknologi ini. Bermula dari sifar, kami membina limbungan kapal terbaik di dunia. Kami mencipta semikonduktor terbaik di dunia. Kami menjadi salah satu pengeksport pertahanan terkemuka di dunia. Adakah anda fikir ini berlaku secara kebetulan? Adakah ini nasib baik? Tuan Azman menepuk fail di atas meja. Tidak. Ini adalah hasil keringat dan air mata. Ia lahir dari naluri kelangsungan hidup yang dahsyat. Apa yang kami tawarkan kepada Britain bukan sekadar teknologi. Kami menawarkan untuk menyuntik keazaman ini, rasa terdesak ini, semangat lapar ini ke dalam Britain. Hati saya berdebar-debar. Pandangan Tuan Azman bersinar seperti api. Menteri Luar bertanya, jadi, apa yang Malaysia mahukan? Apa sebenarnya yang anda cuba peroleh? Tuan Azman menjawab perlahan, seorang rakan kongsi sejati. Amerika melihat kami sebagai ATM, selepas mengeluarkan wang. Itu sahaja. Kami sudah letih dengan hubungan seperti itu. Kami mahu membina hubungan yang berbeza dengan Britain. Hubungan di mana kita berkongsi teknologi dan berkembang bersama. 70 tahun yang lalu, Britain menumpahkan darah untuk kami. Sekarang giliran kami untuk membalas budi. Keheningan yang berat menyelubungi bilik mesyuarat. Tiada siapa yang bersuara. Saya tidak dapat menahan diri lagi. Saya berdiri dari tempat duduk saya dan bersuara. Tuan Perdana Menteri, Tuan-Tuan Menteri, boleh saya katakan sesuatu? Perdana Menteri mengangguk. Saya memandang Tuan Azman dan berkata, minggu lalu, saya melawat limbungan kapal di Lumut. Saya tiba pada pukul 2 pagi dan pada waktu itu, limbungan itu beroperasi seperti siang hari. Mereka bekerja 24 jam tanpa henti dalam 3 shift. Penyelia Ismail berkata, jika kami tidur, rakan kongsi kami tidak akan dapat tidur. Tarikh akhir adalah nyawanya. Saya melihat wajah setiap menteri. Bagaimana pula dengan limbungan baru di Britain? 35 jam kerja seminggu dan mogok adalah perkara biasa, bukan? Membina satu kapal selam nuklear mengambil masa 10 tahun. Malaysia membinanya dalam 3 tahun. Adakah ini hanya perbezaan teknologi? Tidak. Ini adalah perbezaan semangat. Saya menunjuk ke arah fail. Ini bukan satu urus niaga. Malaysia kini menawarkan untuk berkongsi jiwa mereka. Semangat yang telah mereka bina dengan keringat dan air mata selama 70 tahun. Di manakah lagi kita boleh bertemu dengan rakan kongsi seperti ini? Bilik mesyuarat senyap sekali lagi. Perdana Menteri mengusap dagunya. Berfikir.
Menteri Blackwood bersuara perlahan. Tuan Duta Haas, saya ada satu soalan. Amerika tidak akan berdiam diri. Bolehkah Malaysia mengatasi tekanan itu? Tuan Azman tersenyum. Tuan Menteri, Malaysia telah hidup di bawah ancaman konflik selama 70 tahun. Tekanan dari Amerika hanyalah seperti pemanasan badan sebelum sarapan. Jangan risau. Kami akan menjadi perisai Britain. Perdana Menteri berdiri dari tempat duduknya dan menghulurkan tangannya kepada Tuan Azman. Tuan Duta Haas, mari kita teruskan dengan rundingan terperinci. Britain akan mempertimbangkan cadangan Malaysia dengan serius. Tuan Azman menggenggam tangan Perdana Menteri dengan kedua-dua belah tangannya. Jabat tangan mereka erat. Melihat pemandangan itu, saya berfikir, sejarah akan berubah. Empayar British telah menemui rakan kongsi baharu. Namun, saya belum tahu, apabila berita ini sampai ke Washington menyeberangi Atlantik, ribut gergasi akan melanda. Pada hari keempat rundingan, semuanya berjalan lancar, mesyuarat berlanjutan sehingga larut malam untuk menyelaraskan syarat-syarat terperinci dengan pihak Malaysia. Tetapi saya tidak berasa letih kerana ada harapan. Tetapi pagi itu, sesuatu yang aneh berlaku. Semasa dalam perjalanan ke tempat kerja, saya memeriksa telefon pintar saya dan mendapati berpuluh-puluh pemberitahuan. Semuanya adalah pemberitahuan artikel media. Saya mengklik artikel pertama. Jantung saya seakan membeku apabila melihat tajuknya. Setiausaha Pertahanan Britain didakwa terima rasuah dari syarikat Cina. Apa? Saya menggosok mata saya dan melihatnya sekali lagi. Nama saya terpapar dengan jelas dalam artikel itu. Kandungannya yang tidak masuk akal mendakwa saya menerima £5 juta daripada sebuah syarikat pertahanan China. Bukti yang dilampirkan ialah tangkapan skrin email peribadi saya. Saya terkejut. Ini adalah rekaan semata-mata. Saya tidak pernah berhubung dengan mana-mana syarikat China. Tetapi tangkapan skrin email itu kelihatan asli. Seseorang pasti telah menggodam akaun saya dan mencipta email palsu. Saya membuka artikel kedua. Kerajaan Britain bekerjasama dengan Malaysia mempromosikan dasar pro-China. Artikel ketiga juga serupa. Di sebalik kerjasama pertahanan UK-Malaysia. Bayangan modal China. Semuanya adalah berita palsu. Satu strategi untuk mengaitkan Malaysia dengan China secara paksa dan menggugat sentimen awam di Britain. Saya segera tahu siapa dalangnya. Amerika, CIA dan Jabatan Negara pasti telah bertindak. Apabila saya tiba di Kementerian Pertahanan, keadaan menjadi huru-hara. Panggilan telefon dari agensi berita membanjiri dan kaki tangan kelam kabut. Menteri Blackwood meluru masuk ke bilik saya. David, apa yang sedang berlaku? Saya menggelengkan kepala. Seseorang telah menggodam email saya. Semuanya adalah rekaan. Ini pasti kerja Amerika. Wajah Blackwood menjadi tegang. Adakah kamu ada bukti? Sebelum saya sempat menjawab, setiausaha saya masuk dengan tergesa-gesa. Tuan Menteri, ada panggilan segera dari pejabat Perdana Menteri. Tuan diminta datang segera. Saya dan Blackwood bergegas ke 10 Downing Street. Apabila kami tiba di sana, Menteri Luar dan Menteri Kewangan sudah pun berada di sana, tetapi suasana di bilik mesyuarat sangat luar biasa. Perdana Menteri berdiri di tepi tingkap, wajahnya bertukar-tukar antara merah dan pucat, dan di tengah-tengah bilik mesyuarat berdiri seorang lelaki yang tidak dikenali. Seorang lelaki kulit putih berusia pertengahan 50-an. Dia memakai sut yang mahal dan menunjukkan riak wajah yang dingin. Perdana Menteri memandang saya dan berkata, David, izinkan saya memperkenalkan. Ini Michael Sullivan, penolong penasihat keselamatan negara Rumah Putih. Dia baru sahaja datang tanpa sebarang notis. Lelaki bernama Sullivan itu tersenyum sinis. Tanpa notis? Perdana Menteri, apa perlunya notis di antara kawan? Mata Perdana Menteri memancarkan kemarahan, tetapi dia menahannya. Saya memandang tepat ke arah Sullivan. Jelas sekali lelaki inilah dalang di sebalik berita palsu itu. Sullivan berpeluk tubuh dan berkata, baiklah, mari kita terus ke intinya. Kami telah menerima maklumat bahawa Britain sedang memajukan kerjasama pertahanan dengan Malaysia. Kerajaan Amerika Syarikat memandang perkara ini dengan sangat serius. Blackwood membalas, dengan siapa kami bekerjasama adalah soal kedaulatan Britain, bukan? Sullivan ketawa sinis. Kedaulatan? Tuan Menteri, fikirkan secara rasional. Apa yang Britain boleh lakukan tanpa Amerika? Jika kami hentikan komponen F-35, tentera udara anda akan lumpuh. Jika kami kenakan sekatan kewangan, pound akan menjunam. Jika kami serius, kami boleh memusnahkan ekonomi Britain dalam masa 48 jam. Bilik mesyuarat menjadi sejuk beku. Saya menggenggam penumbuk saya dengan erat. Sullivan melangkah mendekati Perdana Menteri. Saya menyampaikan mesej daripada Presiden. 48 jam.
Dalam tempoh itu, batalkan semua rundingan dengan Malaysia. Jika tidak, kami akan melumpuhkan sistem kewangan Britain. Kejatuhan bursa saham London, penutupan sistem perbankan, penjualan besar-besaran pound. Adakah anda mahu melihatnya dengan mata anda sendiri? Wajah Perdana Menteri menjadi merah padam. Walaupun seorang Perdana Menteri yang berpengalaman, ugutan secara terang-terangan seperti ini mungkin yang pertama baginya. Sullivan melihat jam tangannya. 48 jam. Masa tidak banyak. Buatlah pilihan yang bijak. Ketika Sullivan hendak berpaling, Perdana Menteri bersuara. Tunggu. Suara Perdana Menteri rendah dan dingin. Sullivan berhenti. Perdana Menteri mendekatinya perlahan-lahan dan memandang tepat ke wajah Sullivan sambil berkata, Tuan Penasihat, adakah anda pernah belajar sejarah? Sullivan kelihatan bingung. Apa maksud anda? Perdana Menteri berkata, pada tahun 1940, Hitler mengugut Britain untuk menyerah kalah. Dia membakar London dengan serangan bom. Tahukah anda apa yang Churchill katakan pada masa itu? Sullivan tidak menjawab. Perdana Menteri meninggikan suaranya. Kita tidak akan sekali-kali menyerah. Kita akan berjuang di pantai, kita akan berjuang di padang, kita akan berjuang di jalanan. Kita tidak akan sekali-kali menyerah. Malah Hitler tidak dapat mematahkan kebanggaan Empire British. Adakah anda fikir kami akan tunduk kepada Trump? Wajah Sullivan menjadi tegang. Perdana Menteri menunjuk ke pintu. 48 jam, baiklah. Tunggu sahaja. Dalam tempoh itu, kami akan berikan jawapan Britain. Sekarang, pergi. Sullivan mengetap giginya, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia keluar sambil menendang pintu. Keheningan yang berat menyelubungi bilik mesyuarat. Wajah para menteri tegang. Semua orang tahu ugutan Amerika bukan sekadar gertakan. Blackwood bertanya dengan berhati-hati, Perdana Menteri, adakah kita benar-benar akan baik-baik saja jika sekatan kewangan menjadi kenyataan? Perdana Menteri mengangkat tangannya, memotong kata-katanya. Kemudian, dia memandang saya dan berkata, David, sediakan untuk majlis menandatangani. Saya tidak percaya dengan telinga saya. Apa yang Tuan baru katakan? Perdana Menteri berpaling dan memandang tepat ke arah saya. Pandangannya tegas. Saya kata, sediakan untuk menandatangani perjanjian dengan Malaysia. Malam ini, kita akan menyeberangi Sungai Rubicon. Jantung saya berdegup kencang. Sungai Rubicon. Sungai yang diseberangi oleh Caesar ketika membuat keputusan yang tidak boleh ditarik balik. Blackwood berkata, Perdana Menteri, Amerika mungkin benar-benar akan mengenakan sekatan kewangan. Perdana Menteri mengangguk. Saya tahu, tetapi jika kita tunduk, ia adalah pengakhiran. Sekali kita melutut, kita tidak akan dapat berdiri lagi. Lebih baik kita mati berjuang daripada hidup melutut. Perdana Menteri memandang para menterinya. Empire British tunduk kepada ugutan Amerika. Adakah kita mahu ini tercatat dalam sejarah? Saya tidak mahu. Kita akan membuat keputusan yang tidak akan memalukan anak cucu kita. Tiada siapa yang membantah. Keazaman yang tidak berbelah bahagi terpancar dari pandangan Perdana Menteri. Perdana Menteri memandang saya sekali lagi. David, hubungi Tuan Azman. Esok, di sidang kemuncak G7, kita akan mengumumkannya di hadapan seluruh dunia. Perikatan UK Malaysia. Saya menunduk hormat. Baik Tuan, saya akan pastikan ia berjaya. Semasa meninggalkan bilik mesyuarat, saya berfikir, kini kami benar-benar telah menempuh jalan yang tidak boleh berpatah balik. Keretakan telah berlaku dalam perikatan 70 tahun dengan Amerika dan sejarah baharu akan bermula. Di Dewan Sidang Kemuncak G7 di Geneva, Switzerland. 500 orang wartawan dari agensi berita utama dunia telah berkumpul. Denyaran kamera tidak henti-henti. Saya memerhatikan dari belakang pentas, jantung saya berdegup kencang. Kerana saya tahu sejarah akan berubah di tempat ini. Dua orang berjalan seiring ke atas pentas, Perdana Menteri Britain dan Perdana Menteri Malaysia. Kedua-dua pemimpin berdiri di hadapan podium. Dewan menjadi senyap. Perdana Menteri Britain memegang mikrofon terlebih dahulu. Hari ini, Britain akan membuat satu pengumuman bersejarah. Para wartawan serentak mengangkat kamera mereka. Perdana Menteri menarik nafas seketika dan berkata dengan suara yang jelas, Britain pada hari ini memeterai Perikatan Keselamatan Komprehensif dengan Malaysia. Kita akan bersama-sama membangunkan kapal selam generasi akan datang, jet pejuang generasi ke-6 dan sistem pertahanan serta memajukan kerjasama strategik dalam bidang teknologi kuantum dan keselamatan siber. Dewan menjadi gempar, riuh rendah di kalangan wartawan. Perdana Menteri menyambung, anda mungkin bertanya, mengapa Malaysia, mengapa memilih rakan kongsi baharu dan bukan sekutu tradisional? Perdana Menteri berhenti seketika, memandang sekeliling Dewan. Jawabannya mudah. Kami memilih kawan sejati yang akan memayungi kami bersama dalam hujan, bukan kawan yang berlagak seperti Tuan. Pada saat itu, kekecohan berlaku di satu sudut Dewan.
Delegasi Amerika bangun dengan kasar dari tempat duduk mereka. Wajah penasihat Sullivan merah padam. Sullivan menjerit, ini adalah pengkhianatan. Britain pasti akan menanggung akibatnya. Perdana Menteri memandang tepat ke arah Sullivan dan menjawab, pengkhianatan. Tidak, ini adalah kebebasan. Empayar British bukan tanah jajahan sesiapa. Sullivan mengetap giginya. Kemudian, dia memberi isyarat kepada delegasi Amerika untuk mengikutinya keluar dari Dewan. Pintu dihempas kuat. Keheningan seketika menyelubungi Dewan. Kemudian, sesuatu yang luar biasa berlaku. Tepukan gemuruh kedengaran. Bermula dari delegasi Perancis, tepukan itu merebak ke Jerman, Itali dan Kanada. Dalam sekelip mata, seluruh Dewan dipenuhi dengan bunyi tepukan. Mata saya terasa panas. Britain tidak bersendirian. Terdapat begitu banyak negara yang muak dengan keangkuhan Amerika. Perdana Menteri Malaysia memegang mikrofon. 70 tahun yang lalu, pemuda-pemuda British menumpahkan darah untuk tanah yang tidak mereka kenali. 1,100 orang mengorbankan nyawa mereka. Malaysia tidak pernah lupa jasa itu walau sehari pun. Suara Perdana Menteri bergema, hari ini Malaysia datang untuk membalas budi. Mulai sekarang, apabila Britain menghadapi kesukaran, Malaysia akan berjuang bersama. Kita kini adalah saudara. Dari belakang pentas, bendera Union Jack dan jalur gemilang diturunkan seiring. Apabila kedua-dua bendera itu bersilang, badai denyaran kamera melanda. Saya melihat pemandangan itu sambil menahan nafas. Kita berjaya. Kita benar-benar berjaya. Selepas mesyuarat tamat, saya menaiki pesawat khas untuk kembali ke London. Di luar tingkap, lautan Atlantik yang biru terbentang. Matahari akan terbenam. Cahaya senja kemerahan merebak di antara awan. Saya mengeluarkan dompet saya. Di dalamnya terdapat sekeping gambar lama. Gambar ayah saya. Dalam gambar hitam putih itu, ayah yang berusia 22 tahun tersenyum. Gambar itu diambil di sebuah kampung di pedalaman Malaya. Dia memakai uniform tentera dan memegang senapang, tetapi riak wajahnya ceria. Di sebelahnya berdiri seorang kanak-kanak Melayu, kanak-kanak kurus kering, tetapi dia memeluk tin biskut yang diberikan oleh ayah saya dengan erat. Saya mengusap gambar itu dengan jari saya. Ayah, adakah ayah melihat? Wasiat ayah saya kembali. Apabila Amerika meninggalkan Britain, pandanglah ke timur. Malaysia akan menjadi gergasi. Saya melihat senja di luar tingkap. Ayah, negara kecil dan miskin yang ayah pertaruhkan nyawa untuk melindunginya, tanah terbiar di mana kanak-kanak kelaparan menjilat tin biskut. Saya melihat kanak-kanak dalam gambar itu. Negara itu telah menjadi gergasi, seperti yang ayah katakan. Dan hari ini, gergasi itu telah datang untuk melindungi kami. Air mata mengalir di pipi saya. Saya tidak mengesatnya. Saya biarkan ia mengalir. Ayah tahu, 70 tahun yang lalu, walaupun di tengah-tengah kemusnahan, dia telah melihat sesuatu di mata orang Malaysia. Pandangan yang tidak berputus asa. Api semangat untuk bangkit semula. Saya memeluk gambar itu ke dada saya. Ayah, sekarang saya faham. Apakah itu perikatan sejati? Bukan hubungan jual-beli dengan wang, tetapi persaudaraan yang dimeterai dengan darah adalah yang sebenar. Pesawat memasuki awan. Di luar tingkap menjadi putih sepenuhnya. Saya menutup mata saya. Cahaya limbungan kapal di lumut yang bekerja sepanjang malam terbayang di fikiran saya. Tangan Encik Ismail yang penuh kapalan. Tuan Azman Hashim yang melutut dalam hujan lebat. Pandangan matanya yang membara ketika menyerahkan cadangan bernilai RM150 bilion. Saya rasa saya sedikit sebanyak faham bagaimana negara yang bernama Malaysia ini telah sampai ke tahap ini. Pesawat tiba di ruang udara London. Di luar tingkap, Sungai Thames kelihatan. Menara Big Ben berkilauan. Pagi baharu telah tiba. Untuk Britain, untuk Malaysia dan untuk saya. Saya memasukkan gambar itu kembali ke dalam dompet sambil menggumam. Ayah, berehatlah dengan tenang. Negara yang ayah lindungi kini akan melindungi kami. Bagi mereka yang terharu dengan cerita hari ini, sila sokong negara kita dengan meninggalkan komen Malaysia boleh. Setiap huruf yang anda type akan menjadikan Malaysia lebih kuat. Jika anda belum melanggan saluran ini dan memberi like, sila klik sekarang. Jika anda mengaktifkan pemberitahuan, anda akan menjadi orang pertama yang menerima cerita-cerita yang lebih menyentuh perasaan. Jumpa lagi dalam cerita yang akan menghangatkan hati anda. Sehingga itu, jaga diri dan semoga sentiasa berbahagia.